Assalamualaikum kepada penonton-penonton YouTube. Bersama Rock petang ni. Tapi petang ni Rock tak menyanyi lah kan. Tapi Rock sebagai rakyat Malaysia kan, menyokong tuntutan KLBSP Akaun 1. Semalam lah kot. Semalam dia orang ada berkumpul di KLBSP Damansara. Ini suara daripada saya lah sebagai rakyat Malaysia. Ramai juga yang beritahu saya lah, kau bising-bising nak keluarkan KLBSP, kau ada KLBSP ke kata kan. Yang aku tahu kau tak kerja kan. Kata tapi kau ada KLBSP ke kata kan. Itu yang masalah tu kan. Macam mana kita nak buktikan kan? Kita tak payah buktikan kita ni ada duit KLBSP ke tak ada duit KLBSP tu. Kalau rakyat tu menuntut, dia ada lah. Tak banyak, sikit kan. Yang penting dia ada. Kalau nak membuktikan saya dulu bekerja kan, susah lah. Berkhidmat dengan Rapi KL saja lebih kurang dalam 11 tahun kan. Berkhidmat dengan Rapi KL Shah Alam dalam 11 tahun. Berkhidmat untuk rakyat Malaysia. Saya lah, orang pergi kerja pagi, saya ambil, hantar balik. Saya bawa bas kan, hantar balik dalam 11 tahun lah berkhidmat rakyat Malaysia. Kalau nak membuktikan saya ni bekerja kan, nampak ke? Anda ada nampak ke ni? Saya punya kad lah, kad Rapi KL. Nombor badan saya 909820. Waktu tu basic saya waktu tu 800 lah, lebih kurang lah 800 kan. Sekarang ni basic dah naik 97 kan. Zaman saya bawa bas Rapi KL Shah Alam, basic saya 800. Kalau mengatakan saya tak bekerja dulu, mustahil lah. Saya berkhidmat untuk rakyat Malaysia. Tapi sekarang ni tak bekerja. Kita memohonlah kelulusan KLBSP tu. Macam ni lah Saya bagi cadangan kepada kalau Perdana Menteri Malaysia kita tengok macam ni lah. Beri kelulusan kepada orang yang tak bekerja. Yang menuntut KLBSP Akaun 1 tu, tak kira lah umur 30 ke 40, 50 55 dah tu boleh keluar, betul tak? Mana 55 boleh keluar, bagi yang umur 30, 40, 50 yang tak bekerja sakit. Yang bekerja, yang ada potongan bulanan gaji dengan EPS tu, dia orang bekerja, masih bekerja. Kalau dia orang mohon, dia orang tak, jangan diluluskan sebab dia orang bekerja. Dia orang bekerja, dia ada potongan bulanan tu, gaji tu.
Sekarang ni senang je, simple je. Luluskan apa kalau PSP akaun 1 tu kepada umur 30, 40, 50 yang betul-betul tak bekerja. Betul-betul tak bekerja, dia tak boleh tipu. Kenapa? Rekod ada. Potong bulanan tu ada potongan EPS dengan gaji kan. Orang ni tahu berapa lama dia tak bekerja. Sakit. Tak macam sakit lah. Jangan pergi sakit apa. Adalah sakit dia kan. Dia tak bekerja tu. Satu tak bekerja. Satu sakit. Okey. Wah, cerita dia. Okey Ini Arok suarakan untuk rakyat Malaysia susah lah. Kan? Arok pun nak juga kan. Kalau dia bagi kan. Kelulusan bagi orang yang betul-betul tak bekerja, tak ada pemotongan EPS dengan gaji bulanan. Yang bekerja ada potongan gaji dengan EPS so bulanan tu, jangan bagi. Sebab dia orang dah ada gaji. Jangan bagi yang betul-betul tak bekerja. Boleh cek rekod lah. Nama sekian-sekian orang ni tak bekerja berapa lama. Rekod ada sebab tak ada pemotongan bulanan gaji. Okey. Itu cadangan Arok lah kepada Perdana Menteri kita kan. Nak sebut nama pun dah malas tu lah. Kita sebut Perdana Menteri je lah, faham-faham je. Nak sebut nama dah okey dah. Aduh kan. Itulah cadangan saya lah. Bulan-bulan puasa ni tak boleh nak marah-marah kan. Cuma ini suara saya, wakil saya daripada rakyat Malaysia. Okey. Okey. Assalamualaikum.